Harapan Madani ini memerintah 4 tahun. Dah masuk 4 tahun lah. September, November ni tahun keempat lah kita kata. November ni tahun keempat. Dah nak masuk 4 tahun lah. Kita mengundi suatu masa dahulu Pakatan Harapan adalah atas aspirasi, gagasan dan harapan bahawa sekelompok manusia yang menjanjikan kita satu benda: perubahan, satu benda, kebaikan dan sesuatu lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaik sahaja mereka berkuasa, daripada bercakap soal perubahan, daripada bercakap soal nak memperbaiki yang lebih baik, apa yang dah ada, perbaiki lebih baik, membuat reformasi yang lebih baik, sebaliknya mereka bercakap soal kompromi. Mereka bercakap soal kita kena jaga hati orang lain, GPS, JRS, UMNO. Kita kena jaga hati orang-orang ini kerana kita nak kestabilan, katanya. Isunya to whose expense? Apa nilaian dan gadaian yang kita nak kena jual di atas dasar ataupun di atas kata-kata kestabilan itu? Reformasi kita, katanya. So akhirnya hari bertukar bulan, bulan bertukar tahun, reformasi apa yang kita nak bawa itu tidak berlaku. So what happened? Apa yang berlaku? So ramai di kalangan orang kita dah mula resah, dah mula gelisah. Kita merasakan bahawa janji yang dibawakan itu kena tunai bukan semalam, tetapi hari ini dah. Sepatutnya bukan hari ini, semalam dah kena buat. Tetapi perkara itu tidak berlaku. So akhirnya kawan-kawan rakan-rakan kita mula buat bising. Saya salah seorang lah yang buat bising. Kita mula resah, bercakap dan sebagainya. Dapat surat cinta. Saya dapat surat cinta daripada parti, nak dipecat. Ada yang dah keluar dan meletak jawatan. Baik. Kenapa saya kata cerita tadi tuan-tuan? Tak sempat, balak dah dekat. Setelah nak masuk pilihan raya, kalah demi kalah, demi kalah, demi kalah Sabah. Lepas itu kalah pula di Johor, kalah pula di Negeri Sembilan. Mereka sedar balak sudah dekat. Bala dah dekat dah ni. So we have to do something. Kita kena buat sesuatu. So apa mereka sekarang ini nak buat? Maka diumumkanlah kita akan mula melakukan reformasi yang kita janjikan. DAP pun dah mula gelabah. Anwar kena buat reformasi. Paling kurang hujung tahun ni 1, 2, 3, 4, 5 ni kena buat. Settle hujung tahun ni. Boleh pula. Yang 3 tahun sebelum ni buat apa? Soalan kita 3 tahun sebelum ni buat apa? Maka yang pertama antara yang besar didedahkan adalah RCI tabung haji. Lah boleh rupanya dah dedah. Bak kata lawyer saya Faizal Rahman, 3 tahun dia peram. 3 tahun peram, rupanya boleh dedah. Tiba-tiba minggu lepas announce kita akan buat RCI Felda. Lah boleh rupanya kita buat RCI Felda. Habis yang 4 tahun ni kita buat apa? Baru kita tahu Felda selama ini di bawah Perdana Menteri, bukan di bawah Zahid Hamidi. Lah boleh rupanya. Kenapa sekarang baru nak cerita RCI Felda? Sebab apa? Balak dah dekat. Bala dah dekat. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Bila kita bercakap soal janji, soal memberi harapan, kita jangan main-main dengan benda tu tau. Sebab itu saya selalu pesan dengan rakan-rakan kita dalam pimpinan parti bersama ni. Kita janji, ini Ibrahim Sani tadi dia berbicara soal kita akan tawan Kuala Lumpur. Ya, bagus. Kita akan tawan Selangor. Ya, bagus. Boleh, boleh. Janji kita insya-Allah lah. Orang yang sama dulu pernah berjanji di parti sana, kita berjanji di parti ini yang kita boleh bawa lebih baik. We have done it before. Saya sebut beza dia apa? Bezanya kami tidak ada baggage, tuan-tuan. Kami tidak ada baggage. Kami tidak ada beban. Kami tidak memikul biawak yang hidup. Itu beza dia. Kami tidak ada UMNO yang perlu kami pikul. Kami tidak ada GPS yang perlu kami pikul.
Kami tidak ada GRS yang perlu kami pikul. Yang kami kena toleh setiap kali kami nak buat keputusan, nak reformasi ke tak nak reformasi. Tak ada. And that is why kenapa Parti Bersama decide untuk nak pergi sendiri. Adakah suatu hari nanti Bersama ni takkan bergabung dengan siapa-siapa? For that time untuk kita nak kena discuss. Tapi buat masa ini kita kata, tak, kita kena pergi sendiri, and kita kena pergi dalam keadaan kita kuat. Sebab tu saya percaya, tuan-tuan, saya percaya satu perkara. Bukan tak buat kesilapan itu kesempurnaan. Bukan manusia kalau kita tak buat silap. Saya buat silap, Wong Chen buat silap, Nik Nazmi buat silap, Rafizi buat silap, Ibrahim Sani buat silap. Kita semua mungkin ada buat silap dalam perkiraan politik kita. Kita ada kesilapan kita sendiri. That's okay. Tetapi the most important thing adalah adakah kita sedar dengan kesilapan kita dan kita nak amend kesilapan kita dan berjanji takkan buat lagi. Itu yang paling penting. Sebab bagi saya, melakukan kesilapan itu adalah nature manusia. Kita to err is human, orang kata. Melakukan kesilapan itu memang nature kita. Kita ada kekurangan kita. Tetapi yang paling penting adalah lepas kita buat silap, jangan lagi buat silap yang sama. Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, orang mukmin tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama 2 kali. Maknanya kali pertama tu accident lah. Tapi kalau jatuh lubang yang sama, keadaan yang sama, itu bukan accident dah, itu bodoh nama dia. Jadi sebab itu kita kata, kita nak bawa lepas ini Malaysia yang lebih baik dalam keadaan kita tidak ada baggage, dalam keadaan kita ada kesedaran, dalam keadaan kita ada pengalaman. We've been there. We've done it. YB Wong Chen, bekas chairman MDV, saudara Ibrahim Sani, bekas chairman sesuatu itu, SEO, adalah agensi itu, saudara Rafizi, Menteri Ekonomi, saudara Nik Nazmi, pernah jadi menteri. So kita dah dulu masa sebelum menang itu tak tahulah pintu mana nak buka, tingkap mana nak keluar, kan, sliding no mana nak pergi, apa akronim. Okeylah, kita kata kita tak tahu. But now orang tak boleh kata Bersama ni parti yang tak ada pengalaman, Bersama ni parti yang tak ada pengetahuan, Bersama ni parti yang tak ada wawasan, tak ada. Bukan. Kita adalah parti yang kita dah tahu dah jalan, kita dah tahu dah roadmap. Sebab itu saya kata, balak dah dekat, baru nak buat RCI Felda, baru nak dedah RCI tabung haji. Hari ini UMNO buat program musyawarah tabung haji, pergi hentam Madani, pergi hentam RCI. Tak ada siapa berbunyi daripada kalangan kerajaan. UMNO hentam, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia UMNO boleh senyum. Dia tahu, dia kata, lah, kamu nak dedah sekarang, 3-4 tahun dah kamu peram. Kalau betul benda tu salah UMNO, 3 tahun lepas kamu dah dedah dan tangkap kami. Baru sekarang nak buat itu. Baru sekarang nak cerita tentang pengasingan kuasa di antara AG dan PP. Baru sekarang nak pergi bawa benda itu ke dalam parlimen. Hujung tahun ini dah, bulan 10 ni dah bentang bajet, dah pembentangan bajet. Tahun depan nak implement bajet. Bila masanya benda itu nak dilaksanakan? So akhirnya tinggal apa, tuan-tuan? Dia akan jadi tinggal satu janji pilihan raya. Soalan ini saya pernah tanyakan dalam satu WhatsApp group. Dalam WhatsApp group tu ada menteri-menteri, timbalan menteri, pimpinan, Anwar Ibrahim ada, Kak Wan ada, Nurul Izzah. Ni sebelum ni lah. Saya tanya satu soalan, tak krik-krik. Soalan saya mudah je, saya kata. Dalam pilihan raya akan datang ni, PRU 16 akan datang ni, kita PKR ni nak jual apa? Kita nak jual apa? UMNO PAS dia boleh jual bangsa dan agama. PKR nak jual apa? Dah habis dah. Sebab balak dah dekat. So tuan-tuan, saya tutup macam ni lah. Saya tutup. Yang itu sudahlah saya ceritakan sebagai pengajaran. As a lesson for us,
ada benda yang kalau kita bagi harapan pada orang, kita kena tunaikan. And I always believe, kalau orang yang sanggup meninggalkan kerusi empuk untuk keluar dan membawa dan memberi kembali harapan kepada rakyat bahawa we can actually deliver and do better, inilah orang yang patut kita undi.